saya sayangi, saya muliakan. Puan. Terima kasih kawan-kawan media yang sudi datang hadir. Dalam sejarah 104 tahun Plan Malaysia, ini merupakan perhimpunan paling besar dalam sejarah 104 tahun Plan Malaysia. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media atas keprihatinan yang sudi datang untuk membawa suara rakyat. Mana saya percaya suara rakyat, suara keramat. Dan kita juga mengucap ribuan terima kasih kepada lebih 2,000 orang wakil penduduk, badan-badan profesional, NGO, ahli-ahli akademik yang datang tampil ke depan untuk menyokong kerajaan untuk mengemukakan IUU PSB. Mana saya tegaskan ini pertama, niat kita memang niat bersifat suci dan murni. Kita memang ikhlas dan jujur nak bantu penduduk, khususnya mereka yang penduduk yang duduk di flat yang usang, yang daik. Yang kedua, perkara ini bukan satu perkara yang dilakukan secara tergesa-gesa. Garis panduan PSB telah wujud 13 tahun. 5 orang menteri, tapi tak ada seorang pun nak bawa IUU supaya ada satu kerangka undang-undang, ada satu punca kuasa yang jelas untuk membantu. Okay? Dan kita telah lakukan 128 kali termasuk hari ini. Belum pernah, ini adalah satu rekod paling tinggi dalam sejarah untuk mana-mana kementerian. Ini menunjukkan kerajaan ini kerajaan yang setia untuk mendengar, ini untuk kita dengan hati yang terbuka menerima segala cadangan, pandangan, teguran, dan kita sedang cari jalan yang terbaik secara rasional untuk membantu dan mengangkat, yang penting mengangkat martabat kesejahteraan rakyat kita. Bilakah akta ini akan dibentangkan? Saya hormat dan juga tertakluk kepada keputusan Ketua Majlis, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan yang saya boleh katakan, KPKT telah bersedia sepenuhnya untuk meneruskan bacaan kedua undang-undang ini, tapi tertakluk kepada keputusan Ketua Majlis untuk mencari masa yang paling sesuai dengan jadual ketat sidang Dewan Rakyat pada minggu hadapan. Alright, so terima kasih banyak. Terima kasih. Bye YB.